Semua. Hari ni saya nak tengok makcik saya memasak. Nama makcik saya Azlinda. Saya panggil makcik saya Cik Cinda. Cik Cinda buat. Saya buat ayam berempah sedap. Ni kita kacau. Saya akan sebatikan semua rempah. Tengok. Awak semua tengok. Ni kacauan ayam. Bagi ayam tu sebati. Ini ada serbuk cili dan juga daun kari. Awak sepatutnya rekod dari awal. Tengok. Kita akan perap selama 1 jam. Semua dah sebati. Kita akan masukkan jintan manis. Bukan jintan manis, tapi masukkan sedikit rempah sup. Rempah sup. Masukkan sedikit garam halus. Gaul-gaul lagi. Dah siap. Kita kena Dah siap. Apa gegarkan macam ni? Ini warnanya oren. Perapkan selama 1 jam. Tak ada plastik. Thank you for watching. Thank you for watching. Yang ni mama saya. Dia sedang membuat Popia Big Mac. Ini adalah pakcik saya. Nama dia Pakcik Ama. Yang ni semua ketulan cheese kecil. Ini ketulan daging dan ini sos Popia Big Mac. Tu perempuan. Ini So dia lah kena standby takut kalau ada mayat daging kat dalam atas cheese. Tapi hari ni je lah standby tu. Sehari lah. Ni kita cerukkan sos Popia Big Mac, letakkan ke atas daging dan lipatkan dengan Popia. Banyak kes HIV sekarang. Budak-budak sekolah cuti sampai hari ni. Sampai Ahad. Oh, minggu lah. Yang ni tepung untuk lekatkan Popia. Tengok ni. Dah banyak Popia. Amal cuti berapa hari? Awak semua tengok. Ini dia Popia Big Mac. Sampai Rabu lah. Tengok ini. Ini lukisan yang adik saya lukis. Ini adik saya. Nama dia Afizahin. Ini makcik saya. Nama dia Adila. Saya panggil dia Cik Ya. Dia sedang main game ni kan. Tapi dalam komputer. Lari. Hafiz, jangan. Tolong. Inilah kampung saya. Lagi 2 hari raya. Ni kereta Cik Ya. Keretanya warna light green ni. Kereta lama atuk. Kereta Cik ni
Kereta mama. Yang ni buaya. Wih. Wih. Wah. Ya. Dia sedang membuat lagi. Ia dah nak habis membuatnya. Nama dia Azira. Saya panggil dia Mama.